pemerintah boleh pilih hukuman yang sesuai. Ulama khilaf antara hukuman yang sensitif yang timbul ialah hukuman rejam bagi orang yang berzina, yang muhsan. Yang muhsan ni iaitu orang yang pernah berkahwin dengan dan merasai persetubuhan yang halal. Ada beberapa perbincangan. Yang pertama, kalau kita tengok dalam kitab fiqh dulu, mereka macam firm tentang rejam ni, iaitu mana-mana perempuan kalau sekiranya ataupun lelaki kalau melakukan zina sedangkan dia pernah berkahwin dan perkahwinan yang sah dan pernah melakukan hubungan seks, dari hasil perkahwinan yang sah itu maka dia direjam tanpa dia ambil kira sama ada dia kahwin kemudian dia dah cerai 10 tahun ke, dia kahwin suami dah dia ceraikan dia 5 tahun ke, tak penting. Sama ada dia janda ataupun dia duda ataupun dia masih berkahwin, yang penting dia pernah berkahwin. Direjam. Kemudian Rashid Ridha dan beberapa orang lagi timbulkan kata perkataan ihsan di situ bukan bermaksud yang pernah kahwin, tetapi bermaksud mereka yang masih lagi dalam ikatan perkahwinan. Maksud dia ni isteri orang, dia pergi berzina, ataupun dia suami orang, dia pergi berzina. Kerana itu mempunyai nilai mencemarkan ataupun mengkhianati rumah tangga. Kemudian dunia Islam agak dulu yang tak setuju dengan hukuman rejam ni termasuk ialah mazhab Mu'tazilah dan juga pandangan di kalangan Khawarij, kerana mereka kata nas Quran terang sebat, macam mana mai pula rejam. Kemudian tokoh ulama Mesir yang terkenal sebagai tokoh fiqh besar iaitu Syekh Muhammad Abu Zahrah. Siapa mengaji fiqh ni dia tahu Muhammad Abu Zahrah ni. Dia telah menggemparkan satu seminar ulama-ulama fiqh Arab apabila dia menafikan hukuman rejam. Dia kata hukuman rejam ialah hukuman Yahudi. Kada ada dalam Old Testament, Taurat, dan dia sama sekali bukan sifat hukuman Nabi Muhammad. Yang berlaku tu ialah berlaku kerana mereka tu yang pakai undang-undang tu. Jadi Nabi apply kepada mereka yang pakai, bukan kerana hukuman Islam. Berlakulah bantahan. Kerana dia kata tak padan. Sebat ni bagi orang yang berzina ni nak angkat sehingga nampak putih ketiak pun tak boleh. Artinya kalau sebat tu, sekolah tu yang cikgu sebat tu dibandingkan 100 rotan hak sebat tu, hak 100 rotan tu lebih ringan ni. Tiba-tiba dia pergi begitu jauh sehingga rejam, tanam dan rejam. Jadi dia tolak. Tuan-tuan, sebat ni orang yang tak bersalah pun dia boleh suruh tunjukkan contoh sebat dia. Nak tunjukkan tak ganas ni undang-undang. Tiba-tiba pergi rejam, dan rejam tak ada dalam Quran. Ada riwayat kata dia dihapuskan daripada Quran dan seumpamanya lah. Tapi Muhammad Abu Zahrah kata no. Ulama-ulama masa tu bangkit bantah dia. Sebahagian mereka mengkafirkan dia. Kemudian Dr. Qaradawi kata dia hadir, dia dengar Abu Zahrah berkeras sehingga penyudah majlis tetap kata no. Akhirnya Qaradawi dan Syekh Mustafa Zarqa ni tokoh fiqh yang terkenal lah, modern fiqh, dan dianggap tokoh fiqh besar lah dunia Arab. Dia menyatakan hukuman rejam itu ialah hukuman ta'zir, bukan hudud. Maksudnya pemerintah buat dalam keadaan pemerintah rasa boleh nak buat. Kalau pemerintah rasa tak nak, pemerintah boleh cari option yang lain. Kalau hudud tak boleh ubah. Hudud dia, itu beza hudud dengan ta'zir tu.
Macam undang-undang kita, kalau kita hukum orang penjara 3 tahun, itu ta'zir. Ta'zir ni pemerintah ada luas, dalam banyak benda dia boleh ta'zir. Orang fikir kalau dalam pemerintahan Islam, hak mana tak kena hudud tu nak kena apa? Dia boleh kena ta'zir. Atas alasan, ada dalam hadis, Nabi kata, wanita yang anak dara yang berkahwin, anak dara yang berzina, Nabi kata disebat serata rotan, wa taghribul am, wa taghribus sanah. Nabi kata, kemudian dibuang daerah selama setahun. Dalam hadis. Sedangkan kita tengok banyak para ulama menyatakan sebab dia buang daerah tu ta'zir. Walaupun hadis sebut. Jadi ada juga benda yang hadis sebut dikategorikan sebagai ta'zir. Quran kata tentang hukuman, wa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka hukuman kepada hamba yang berzina itu separuh daripada hukuman orang yang berkahwin daripada azab. Kalau orang yang berkahwin tu hukuman dia memang rejam, macam mana nak rejam hamba separuh? Jadi mereka ini berhujah lagi dengan dalil ini dan nas Quran ini menunjukkan separuh itu separuh sebat. Jadi kalau orang yang berzina 100, depa kena 50. Saya masa bentang di Kelantan, saya kata saya mencadangkan Kelantan mengambil pendekatan ini. Rejam ni kita kategorikan sebagai ta'zir. Dengan itu tidak menjadi kewajipan hudud, boleh pilih alternatif yang lain. Sebab zaman itu memang hukuman rejam tu ada dah. Memang Yahudi memang rejam. Dan kedua, tuan-tuan, medieval torture, kalau tuan-tuan pergi, saya pergi ke Museum of Medieval Torture di Prague, Republic Czech. Memang hukuman pada zaman tu semua mengerikan. Sula orang lah ni, hak barat duk cakap tentang human right ni, inhuman, hukuman-hukuman dunia Islam, dia kata, dia orang punya dulu bakar orang tempat panggang, semua dia buat siap dah. Seksa, tuan-tuan. Perempuan kena pakai cawat kalau suami pergi mana-mana. Cawat tu kunci, suami jadi tentera, suami bawa. Tuan-tuan pergilah web saya. Dia cawat ni, cawat besi. Suami kunci, suami pergi perang. Kalau suami mati, pakai tak buka lah. Tuan-tuan tahu, negeri, Allah, negeri ni mereka sejuk, Eropah ni. Macam mana nak pergi bilik air kita pun pening. Sejuk Suami kunci. Kerana dia tak percaya kat isteri dah. Mereka itu lebih lagi tidak menunaikan hak wanita. Jadi padan kalau ada undang-undang yang environment ketika itu pun tak akan merasakan undang-undang tu berat. Dan kemudian pula apa kalau pula dibabitkan dengan seorang wanita ataupun suami yang mana isteri dia duk ada, dia pergi berzina dengan orang. Suami dia duk ada, dia pergi berzina dengan orang. Boleh menyebabkan dalam masyarakat Arab perang. Kabilah. Bila rejam dibuat, maka tidak timbul. Sebab tu sahabat tak timbul, tak merungut apa lah. Dan masa tu pun tuan-tuan zaman pedang. Marah kat kawan ni pancung. Marah kawan ni bagi pancung kan. Jadi setakat tengok orang kena balingan batu tu biasalah kan. Jadi bila zaman berubah, ta'zir ini juga boleh juga untuk dilihat semula. Saya punya pandangan. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh pergi dalam internet, tuan-tuan tulis stoning. Tuan-tuan akan tengok negeri-negeri yang rejam dan banyak yang kena perempuan lah. Pecah muka mereka apa semua dan sebahagiannya pun tiba-tiba disemak balik, tak bukti mana pun. Yang buat tu pula kadang-kadang mamat-mamat kawan-kawan ni pakat ni buat laksanakan. Tanpa melihat kepada macam-macam lah. Tuan-tuan boleh tengok lah orang yang kena rejam. Barat pun ambil gambar tu, dia berubah lah dalam penuh-penuh, dia kata inilah Islam. Sebab apa? Sebab tu bini Bush dulu kata sebenarnya memerangi teroris itu sebenarnya menyelamatkan wanita. Dia kata dia orang nak jual benda apa pun, dia eksploitasi wanita lebih dahsyat lah kan. Tapi artinya dia gunalah isu-isu yang seperti itu.